Salam sejahtera, info sukan bola sepak, pemilik kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail hadir ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menyaksikan sesi latihan pemain-pemain JDT bagi persiapan menjelang aksi ACL Elite bertemu kelab gegasi Thailand, Buriram United pada 11 Mac 2025, jam 9 malam di Stadium Keramat JDT. Pada aksi pertama pusingan 16, JDT berjaya membawa satu mata berharga apabila berjaya mengikat jaguh kelab Thailand itu dengan keputusan 1-1. Kehadiran Tunku Ismail ini sudah tentu akan memberi suntikan dan semangat para pemain untuk terus memberi komitmen yang tinggi nanti. Marilah kita semua rakyat Malaysia memberi sokongan kepada satu-satunya wakil kelab dari Malaysia, JDT, agar memperoleh kemenangan menentang Buriram, sekaligus menaikkan lagi ranking MM Malaysia. Jumpa anda di SSI Isnin ini.